macam tu. Macam tu boleh? Alright. Seterusnya. Wow. Bibir muncung serta dibulatkan. Oh, muncung dulu. Wah. Okey. Wah, siap bagi tunjuk lagi tu keadaan bibir macam mana. Kalau yang ni keadaan bibir dia macam ni. Nampak gigi kapok besar tu? Tu dia. Siapa gigi kapok besar nampak macam tu lah. Ni. Nampak dia tunjuk macam mana. Yang ni pun sama. Keadaan bibir. Kalau tengok dari depan, kita praktis depan cermin. Macam ni lah keadaan bibir kita. Okey. Selesai. Kita tengok lagi huruf apa ni? Mim. Keadaan bibir untuk mim dengan ba sama tuan-puan. Keadaan bibir untuk mim dengan ba sama. Rapatkan dua bibir. Ba, ma. Ba, ma. Okey. Siapa yang dah buat pembayaran boleh komen done Si ambil nama. Macam Puan Azma tadi. Dah komen tu. Macam tu. Saya tengok bertambah dah tu. Tapi tak bagi tahu pun siapa beli. Kena bagi tahu. Kod-kod lah ada hadiah istimewa kan. Okey, kita tengok pula makhraj apa? Kerongkong pula. Tengok apa huruf-huruf keluar daripada kerongkong. Waalaikumsalam yang baru masuk. Yang baru masuk saya tengah review ni. Buku Mantap Makhraj. Mungkin yang selama ni rasa macam sebut huruf. Betul tak betul? Kena ke tak dekat makhraj dia? Boleh cek dekat buku ni. Kalau macam tak faham, boleh tanya Ustaz Ustazah. Okey? Okey, kat sini. Siap ada gambaran penuh tuan-puan. Saiz dia saiz A4 Saiz dia saiz A4. Siapa dah lagi yang dah buat tu bagi tahu dan. Saya tengok dah semakin bertambah tapi tak komen pun dan. Takut nanti tak dapat hadiah istimewa ke. Manis-manis ke. Kerongkong bawah. Dekat sini. Tu dia. Saya tulis Ni kerongkong bahagian bawah. Okey lagi. Okey, dah selesai. Ni makhraj yang saya tengok tadi makhraj. Tengok apa lagi yang ada. Tu dia Masya Allah. Tengok. Siap gambar lidah penuh. Sekali dengan gigi. Tinggal nak baca je. Okey, kita tengok pula. Dia beginilah kita punya makhraj kita. Yang melibatkan lidah. Ada yang rongga. Alhamdulillah saya beli dah nama-nama sifat dia tuan-puan. Nama-nama sifat tuan-puan. Tadi Sofir. Kita jumpa Sofir tadi. Desiran. 3 huruf. Qalqalah mana qalqalah? Ni dia. Lantunan suara. 5 huruf. 5 ni saja tuan-puan. Janganlah lebih-lebih sangat nak melantun tu. Lantun dekat 5 ni saja. Jangan lantun lebih-lebih. Macam-macam ada ni. Masya Allah. Sifat ni. Dah tahu dah lin. Pernah dengar tak Matlin? Matlin tu kan melibatkan ni. Belum sampai lagi Ustazah insya-Allah hari ni. Insya-Allah. Okey, nanti dah sampai boleh komen, boleh bagi feedback macam mana keadaan buku tu. Masya-Allah lah dengan colourful ni macam ni. Harga dia tu memang sangat tak masuk akal. Okey, harga dia sangat murah. Untuk guru-guru, contoh guru-guru kafar dekat sekolah, buku saya baru sampai harga RM13.80. Masya-Allah. Bila Puan Nisa beli tu? Bila Puan Nisa beli tu? Bila Puan Nisa beli tu? Untuk yang contoh ibu-ibu kat dalam ni mungkin yang macam takut-takut nak beli sekejap lagi. Tak reti nak